Ya, aku tak pernah. Ya ke? Bukan konten AI pernah ke? Dok. Martin macam tahu je kita tengah makan makanan ni. Oh, keras juga weh. Macam mana budak 6 bulan makan ni? Kita makan baby food ke all food? Ikan baby ketemu jenau Jeffrey. Yup. Okay guys, so yang hari ni kita nak buat konten apa yang? Okay, hari ni kita akan makan makanan yang paling sedap dekat dunia. Apa paling sedap ni? Iaitu makanan Mati. Mati kan suka makan ni. Kalau dia makan mesti dia jump. Rindu anak, rindu kat atas. Okay, so hari ni kita akan makan. Kita akan cuba makan makanan baby. Hari ni kita mukbang. Actually, saya tak pernah makan makanan baby. Pernah Saya pun. pun tak pernah. Ya ke? Bukan konten AI pernah ke? Nope. Tak pernah. Ke you yang tak masuk konten tu? I jadi cameraman. Oh, patutlah. Okay. So hari ni kita akan mukbang makanan baby lah. Baby food. Okay. So tanpa bangsa masa. Tak boleh ngah masa. Okay. So kau tengok je lah. Okay. Let's go. Okay yang. So yang mana dulu kita nak start. Sebab dekat sini banyak ni. Memang banyak. Saya tak tahu kenapa dia beli banyak. Mungkin dia nak buat stok untuk Martin sekali lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 makanan. Kita orang maksudnya bukan habiskan semua ni. Contoh ni satu bekas tak ada habiskan semua. Kita orang just rasa saja. Okay. So kita try yang macam ni dulu kot. Yang macam okay, inilah bagi bapak dia yang pilih. Dok. Boleh. Oh, so. Oh. Okay, senang. Betul-betul lah. Oh, sekali dia tahu. Som. I menang. Okay, I nak this one dulu. Okay. Apa tu? Tunjuk apa tu? Kat depan. Make eating grass. Ni Martin macam tahu je kita tengah makan makanan ni. Dia tengah bunyi kat. Dia tidur sebenarnya. Masa kita buka dulu, okey? Tadi ni ibarat ASMR. Tadi you dah tutup kan katil tu? Tahan. Baby food. Ni bukan mic dia. Ni. Tak apa lah, biar saya. You lagi lambat. Siap. Sekejap. Peluh. You lagi teruk peluh you. I tengok je dia tadi. Peluh ni. Peluh mulut. Biarlah. Seraputlah dia ni. Aku dah beli dah. Tak terlalu ni. Cepatlah lama ni. Keras tau. Oh betul lah dari. Tengok. Oh, untuk 6 bulan juga ni. Uish, tak keras ke gigi? Kalau budak-budak yang tak ada gigi lagi? Oh, keras juga weh. Dia macam kau tengok dekat-dekat ni, kau nampak macam tekstur asam jawa. So kita kena patahkan dah. Bentuk dia macam asam jawa. Bentuk sayang, teksturnya macam kayu. Ush, gerai. Oh, mungkin dia hanya hancur dengan idea kot. Cuba ambil kotak tu. Martin tak pernah makan yang ni. Yang ni dia tak pernah. Untuk 6 bulan. Apa yang keras sangat ni? Macam mana budak 6 bulan makan ni? Martin tak pernah makan ni. Ni first time saya beli. Saya guna Force. Biskut untuk bayi dan kanak-kanak kecil 6 bulan ke atas. Oh, boleh. Okey. Okay. Kita nak try makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try gulai Ilio dulu. Macam baby. Ambil. Ya Allah. Macam mana budak 6 bulan makan ni? Okay, I rasa dia kena rendam. Dah siap. Oh, keras. Oh. Tok, nak berak Tok? Nak berak? Mai sini, mai. Nak berak, mai sini.
owner. Allah, dia bangun sebab dia tahu kita tengah makan makanan dia. Mami tengah makan makanan awak. Apa benda tu yang? Ha? So apa benda? Rasa biskut yang kena rendam dengan susu. Pada agak lah. Okay, so rasa dia Rasa dia sedap. biasa. Biasa je nya. Rasa dia sedap, rasa macam susu. Dia memang untuk makanan baby lah. Alah, sial lah. Dia tak nampak. Dia owner tau. Okay, so second food. Ayang, kita nak makan apa second food? Tadi kita dah makan benda keras, saya nak makan benda lembut-lembut. Nani? Benda lembut? Alah. Yang ni. Ni apa ni? Oh, gede. Breakfast oat pudding. Aku kalau benda-benda hancur ni, aku fikir 2 kali makan. Owner kena tengok owner. Okay. Let me try lah. Mana dia punya penutup? Baik. Tadi I tak swap you Am. Sekejap, I try lidah dulu Am lalu. I makan banyak. Cepat dah mami. Habiskan. Cepat mami je, duduk tangan. How can I try? 1, 2, 3. Sup. Habiskan. Ayah, biar ni. Criminal offense. So macam mana yang rasa dia yang? Puding mango kan? Sebenarnya rasa dia okey je. Dia rasa macam puding mango yang tak ada rasa. Kita pernah makan puding mango, kita pernah makan mango, tapi berasa dia macam masa-masa manis, sedap. Tapi sedap. logik lah kenapa dia tak ada rasa. Sebab ialah gula dalam badan untuk baby kan. Apa semua. Dia memang zero sugar. So Yalah, faham. that's why dia rasa macam tu. Dia tak ada rasa je. Dia rasa tawar, senang cerita. Puding mango yang sepatutnya sedap tapi tawar. Gitu. Itu je rasa dia. Memandangkan kita dah dah rasa benda yang tawar, kita rasa benda yang manis lah. Yang Apa? rasa benda yang manis-manis. Okay, let's go. What? So guys, let's try something yang manis, melt cookies. Okay. Chocolate melt. Tak ada cakap bumbu apa ni. Entah untuk kita yang tua lah tiba. Tadi ada Tira buka dah. Dia punya bentuk. Yummy. Dia punya Dia macam cookies macam famous Zemos. Dia macam biskut raya tapi macam saya cakap lah tawar. Betul kan? Biskut raya, bau dia spesies macam biskut raya yang coklat macam macam biskut yang saya sedap, cuma dia version tawar. Memang tak ada rasa langsung, tak ada rasa manis apa semua, tak ada. Ni kita makan baby food ke all food? Yang ni makan plastik. Martin nak ke? Martin nak apa? Dah. Pelik betul lah kalau kita makan Dia rasa makanan tawar je guys, makanan baby ni. Okay, let's try next food. Okay, so yang seterusnya I rasa ni kot. Yes, bubur. I dah ambil air panas siap. So next kita nak makan organic apa ni? Nature Foodies Organic Rice Cereal. Digirin by Organic. Okay. Cebuk dah baru juga. Okay, let's try. Bismillah. Ini Sedap lah. I mean, dia rasa beras yang tawar. Sedap. Sedap. Sedap lah. Sumpah sedap. Sumpah sedap. Sedap, bau dia pun sedap masuk mulut. Cuba hidu. Sedap lah. Kan Martin kan? You want to try? No. Tapi sudu ni, tak payahlah. Sedap. Martin akan suka benda tu. Esok kita makan sikit. banyak lah benda sedap. Okay, so malah nak describe. Tawar je rasa dia. Okay, Semua enak ni. Okay, seterusnya apa tu? Snack fruits. Dari Ibu Anis. Siapa? Pisang Ibu siapa strawberry. ni? Ibu Anis ni. Tengok, Ibu Anis lah. Tiada gula tambahan, tiada bahan pengawet. Tunjuk.
Oh, di pisang strawberry. So, I hope so ada rasa macam ataupun bau pisang ataupun bau strawberry at least. Awak habiskan dulu cookies kat tangannya. Apa ni? So ni snack flavor strawberry pisang. Okay, let's try. Bismillah. Wow. Sedap. Nope. Ada rasa manis. Let's try. Sedap kan? Hai. Sabar, tak dapat rasa dia je. Ni sedap. Ibu Anis punya produk. Ni memang untuk 6 bulan ke atas tau. Tapi kalau anak korang umur 7 bulan, 8 bulan, dia still je boleh makan makanan macam ni. Untuk snack lah. Untuk dia macam makan petang dia ke. Adalah juga sikit-sikit rasa dia tu. Macam dekat mall kan, tak nak huru-hara makan bubur kan. Makanlah snack macam ni, tak ada masalah. So guys, yang tinggal ni sebenarnya semua snack, but kita nak try satu persatu. Kalau korang nampak dekat sini, ni cheese and broccoli. Ada banyak lah, banyak. So kita nak try satu persatu. Ayang, tak nampak muka bos. Okay, kita nak try this one dulu. Yang dekat I ni, I nak try. Ni adalah cheese and broccoli untuk rice Puff. Apa ni? Berteh. Berteh beras. Sama macam tadi lah tu. Apa kita nak try? Yang Mostly banyak apa ni? Snack snack je, yes. Sebab beras dia, nasi dia manis masak sendiri. Yalah, better lah daripada benda cair tu. Oh, okey ni. Kecil macam ni je. Ni sedap. Flavor apa ni? Broccoli and cheese. Ni Patutlah. sedap. Matin nak rasa. Sedap. Awak dia tadi tengok Mami. Mami cantik ke? Oh my god! Sedap. Belum. Mencari rezeki pahala. So, seterusnya saya nak makan yang ni. Saya dah tadi kita tengok yang ni. Macam sedap je. So, yang seterusnya sabar je. Kita ada Baby Natura Organic Rice Berry Puff. Okay, tengok. Okay, tak. Oh, maaf. Benda ni dah buka. Siapa makan ni? You lah. Entoy. Bismillahirrahmanirrahim. Benda ni kecil je kan? Ni sudah ada rasa. Tadi you dah makan dah. Tak nak ni sedap. Sebab you lupa ke laki you peminat berry? Tahu, strawberry you suka. Strawberry, blueberry. Oh. Taklah Rupanya dia bangun dia nak mukbang tu. Dia tahu je Mami Daddy dia tengah. Korang tahu tak jam pukul berapa? Jam menunjukkan pukul 10.25 tau. Korang tahu tak, Martin dah tidur pukul 8 malam tadi. Tapi dia terbangun pukul 10.30. Dia jarang tau macam ni. Kalau dia pun dia terbangun pukul 1, pukul 2 pagi untuk minta susu. Tapi dia sibuk juga dah bangun. Mesti dia tahu kita orang tengah mukbang makanan dia. So next kita makan ni lah yang Martin makan tadi. Ni memang I rasa semua orang tahu. Patahkan yang I nak makan dah sebiji. Rice stick black rice. Itulah. Okey je. Okay. Okey je. Apa yang saya nak klarifikasikan. Dia makanan baby yang ni dia senang hadam. Dia masuk tu dia cair terus. Walaupun lah rasa gitu. Ayang, kita ni sebenarnya putih je sayang. Tapi bila kita sebelah Martin yang tak apa macam tenggelam. Jadi tenggelam sangat Korang tahu tak? Saya dengan Afiq, macam saya kulit sawo matang. Afiq saya tak tahulah. Tapi dia, Afiq ni manis tengok dia macam lagi putih daripada manis. Tapi Martin punya putih ni tenggelam kita orang. Kita ada waffle crepes. Sama je yang tadi. Okay. Wish. Sama. Premium. Premium Oh. Ni perisa apa ni? Oh, campuran berry dan tomato. Let's try. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap. Try. Try sayang. Semua food masuk dalam mulut dia hari ni.
parents boleh terima lah makanan tu. Sedap. Kenapa? Tak nak dah. Tak nak dah. Garang-garang. Jangan garang-garang. Tak boleh garang-garang. Oh. Okay, next kita ada, ya Allah, baby bites sayur-sayuran. Ni tak berapa nak senang tengok sebab ada labu. Tak berapa nak senang sebab labu ya. Tak apalah, labu pun labu, kita cuba. Kalau labu tak apa. Labu tak apa. Ni labu. Ni labu korang nampak sendiri labu. Okey. Okey. Okay. Okey. Tak ada rasa labu pun. Okay guys, ni next perisa asli. Yang ni murah je dekat kedai. Berapa dalam RM7 ke berapa kan? Ingat lagi beli. RM6. RM7-6 macam tu. Sedap. Rugilah Martin tak makan. Sedap lah Martin. Dia nak main dah ni. Mood dia nak main. Next perisa pisang. Bukan apa? Oh yang ni baru pisang. Okey, ni sedap. Ini baru pisang. Ni sedap. Dan Apa sayang tengok baju mami buruk ke? Dia namanya baju kelawar. Tak payahlah, yang ni tak payahlah sebab saya rasa dia macam bubur biasa je. Cuma mungkin dia akan ada bau-bau ayam. Saya rasa benda ni lagipun dia kena makan benda ni seawal umur 8 bulan. Bukan 6 bulan ke atas. Yang ni suka menepuk ni. Okay, I rasa itu je konten kita untuk hari ni. Kita try makanan baby. Rasanya dah puas dah. Bahkan banyak sangat dah ni. So, tak apalah. Kan, Milna tu kita skip je lah. Sebab dia kena bubur. Okay, so kita nak review yang ni pula. Kita nak review yang kecil ni dulu. Kecil, tengok kamera. Ni kita letak atas meja makan supaya dia boleh makan nanti. Okay, so itu sajalah konten kita pada kali ni. Kita jumpa lagi pada next episode. Thank you. Yang mana tengok video ni sampai habis. Kalau korang nak beli apa yang makanan kita orang tunjuk tadi, korang boleh beli dekat mana-mana platform. Kat kedai ke, kat mana-mana, online. Okay, so itu saja. Bye, Assalamualaikum.